Pada suatu malam yang sunyi di California, sepasang remaja ni, mereka duduk dalam kereta. Tak buat bising, tak ganggu siapa-siapa pun. And secara tiba-tiba, ada seorang lelaki ni muncul dari kegelapan. And tak cakap banyak, lelaki tu keluarkan senjata api lalu and then beberapa minit kemudian, dua nyawa remaja tadi melayang. Dan itu baru permulaan. Beberapa bulan selepas tu, polis mula menerima pelbagai surat misteri. Surat dari seorang pembunuh. Dia tak sembunyi. Malah dia bangga pula dah. Dalam setiap surat tu, dia tulis satu ayat yang sama. This is the Zodiac speaking. Sehingga hari ni, lebih 50 tahun berlalu. Tapi siapa sebenarnya Zodiac Killer ni? Masih lagi menjadi misteri. Ini adalah salah satu kes pembunuhan paling terkenal dan paling disturbing sekali dalam sejarah Amerika. You gonna threaten me, officer? Are you trying to cause a scene right now? Then I'll write you for disorderly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Harat Studio on the scene. Di sini kita bongkarkan kisah untold story, misteri, pelik dan juga crime story. And kalau hampa peminat kepada tajuk-tajuk story yang saya cakap tadi, that's mean yang hampa dah ada di channel yang betul. Kisah kali ni saya bawakan satu kisah yang menjadi legenda dan amaran sikit yang saya nak bagi. Ada part-part cerita ni yang agak disturbing, so be careful. And to everyone rocking with Harat Studio, kalau hampa enjoy content macam ni, jangan lupa hit button subscribe, like, share dan turn on notification button agar tak terlepas dengan video-video yang bakal saya upload akan datang. So, kalau hampa dah ready, sediakan jajan siap-siap. Let's unlock this file. Pada 20 Disember 1968, di satu jalan sunyi bernama Lake Herman Road, dua remaja keluar dating malam tu. Namanya David Faraday berumur 17 tahun dan teman wanitanya bernama Betty Lou Jensen berumur 16 tahun. Malam tu mereka park kereta kat tepi jalan. Tak ada siapa pun tahu keberadaan mereka masa tu. Sebab sunyi sangat kawasan tu. Tambah pula dah masuk waktu tengah malam. Memang bunyi macam kerik je weh. And selang beberapa minit kemudian, dengan secara tiba-tiba ada seorang lelaki datang mendekati kereta mereka. And tak cakap banyak. Apa yang berlaku selepas tu kejam ya amat. Lelaki tu keluarkan senjata api lalu lepaskan tembakan berdas-das ke arah kereta mereka. David ditembak dan terus tak sedarkan diri di tempat kejadian, manakala si Betty pula cuba untuk larikan diri. Tapi pembunuh tu menembak secara bertubi-tubi hingga akhirnya tepat mengenai Betty lalu rebah di tempat kejadian. Mayat mereka kemudiannya ditemui di kawasan sunyi itu pada keesokan harinya. Polis pada masa tu fikir ini mungkin kes pembunuhan biasa. Tapi apa yang mereka tak tahu yang sebenarnya, ini baru permulaan kepada satu mimpi ngeri yang bakal mengejutkan satu dunia tentang siri pembunuhan berantai. Setelah beberapa bulan berlalu dan kes di Lake Herman Road tu masih belum selesai, yang mana kemudiannya pada 4 Julai 1969, sekitar waktu tengah malam, tempat letak kereta di Blue Rock Springs Park, California, sepasang pasangan muda duduk dalam kereta. Nama mereka Darlene Ferrin dan Michael Mazu. Sekitar waktu tengah malam, secara tiba-tiba ada sebuah kereta berhenti tepat di belakang kereta mereka. And dari kereta tu keluarlah seorang lelaki ni. Terus dia berjalan ke arah kereta pasangan muda tadi ni. And tanpa banyak cakap, dia menodongkan senjata api dan terus menembak secara berdas-das, bertubi-tubi. Darlene Ferrin ni maut di tempat kejadian, manakala Michael Mazu ni cedera parah. Tapi dia terselamat. Dan beberapa minit selepas serangan itu berlaku di sebuah balai polis, telefon tiba-tiba berdering memecahkan kesunyian. And apabila seorang anggota yang bertugas menjawab panggilan tersebut, dia sedar akan yang membuat panggilan itu datang dari seorang lelaki-lelaki misteri. Dengan suara yang tenang, dia kata, "Saya yang tembak pasangan ni tadi. Dan saya juga yang bunuh dua remaja di Lake Herman Road tahun lepas." Pihak polis masa tu dah mula sedar, ini bukan pembunuhan biasa. Ini siri pembunuhan berantai. Beberapa minggu selepas itu, 3 akhbar besar di California telah menerima beberapa surat misteri, antaranya syarikat San Francisco Chronicle dan syarikat San Francisco Examiner. Isi dalam surat tu, penulis tu mengaku yang dialah pembunuh tu. Dia juga sertakan beberapa kod rahsia, kriptogram
dan dia bagi amaran kepada Akbar, kalau pihak Akbar tak siarkan kod tu di muka depan, dia akan sambung membunuh lagi. And dalam salah satu surat tu juga, pembunuh tu ada menulis satu ayat yang mana kemudiannya dari ayat itu membuatkan pembunuh tu jadi semakin terkenal dan sekaligus terus diberi satu gelaran, "This is the Zodiac speaking." Dan sejak hari itu, pembunuh itu terus dinamakan sebagai Zodiac Killer. Manakala pada 27 September 1969, di tepi tasik Lake Berryessa pula, sepasang pelajar universiti sedang berehat di tepi tasik. Nama mereka Brian Hartnell dan Cecilia Shepard. And dalam pada tengah duduk santai-santai itu, secara tiba-tiba muncul seorang lelaki misteri ni dari belakang pokok. Dia pakai topeng hitam, and di dada topeng tu ada satu simbol pelik. Simbol seperti crosshair, simbol zodiak. Kalau hampa tak tahu, hampa Google ya. And then apa yang berlaku, dia ikat kedua-dua mangsa ni, sepasang pelajar ni tadi. Kemudian dia pergi tikam mereka ni berkali-kali, mat. Aduh. Cecilia ni telah maut di tempat kejadian, and manakala si Brian Hartnell ni terselamat. Sebelum pergi, pembunuh tu sempat menulis sesuatu di pintu kereta mangsa, iaitu tarikh serangan sebelum berlaku kes serangan terhadap sepasang pelajar ni tadi. Zodiac ni seolah-olah dia macam nak polis ni tahu yang dia yang buat semua ni. Tak cukup dengan peristiwa di 3 kawasan terpencil tu tadi, pada 11 Oktober 1969, kali ni si Zodiac Killer ni jadi bertambah berani, mat. Kali ni serangan yang dia buat di tengah kawasan bandar. Berani betul. And mangsa dia ialah seorang pemandu teksi yang bernama Paul Stein. Lokasi kejadian adalah di Presidio High. Mula-mula si Zodiac ni dia tahan teksi tu, and dia berlakon jadi penumpang. And bila teksi yang dipandu oleh Paul Stein ni berhenti di lokasi yang diminta oleh si Zodiac ni, Zodiac ni tak cakap banyak dah. Dia keluarkan senjata api and terus dia tembak Paul Stein ni dekat kepala. Paul Stein ni juga maut di tempat kejadian serta-merta. Tak cukup dengan tu, lepas si Zodiac ni dah bunuh si Paul ni, dia rasa macam tak lengkap kalau dia tak bagi clue dekat pihak media tempatan. So apa yang dia buat, si Zodiac ni pergi potong sebahagian baju mangsa and simpan. Dan beberapa hari kemudian, dia pergi hantar potongan baju itu ke pihak Akbar sebagai bukti bahawa dialah pembunuh sebenar. Aduhai. Selepas daripada kejadian-kejadian tu, surat-surat Zodiac Killer ni jadi semakin pelik. Ada yang mengandungi kod, ada yang mengandungi ancaman. Dan selepas siri pembunuhan itu bermula juga, tekanan terhadap pihak polis ni jadi semakin kuat. Media setiap hari menulis tentang satu nama, Zodiac Killer Case. Orang ramai mula takut. Ramai mak bapak ni tak bagi anak mereka ni keluar malam. Bagus juga. Pasangan muda pula takut nak dating di kawasan sunyi. Dan setiap kali surat baru sampai ke pejabat Akbar, polis cuma tahu satu perkara je, yang Zodiac Killer ni masih lagi bebas. Dan di dalam bilik siasatan pula, detektif dari beberapa daerah mula buat kerjasama. Kes ni melibatkan banyak lokasi seperti Vallejo, Napa County dan San Francisco. Setiap jabatan polis ada bukti masing-masing. Cuma yang jadi masalahnya, tak ada satu pun bukti yang cukup kuat untuk tangkap sesiapa. Yang ada cuma surat, kod rahsia dan seorang pembunuh yang suka bermain-main dengan pihak polis. Dalam salah satu surat tu juga, dia mendakwa yang dia sudah pun membunuh sebanyak 37 orang. Tapi apa-apa pun, pihak polis hanya dapat sahkan 5 mangsa saja yang jadi mangsa kepada si Zodiac ni. And dalam surat-surat yang dihantar tu juga, Zodiac ni sering sertakan kriptogram, kod rahsia yang nampak seperti puzzle. Pada tahun 1969, satu pasangan suami isteri berjaya memecahkan salah satu kod tu. Nama mereka Donald Harden dan Betty Harden. Isi mesej tu sangat disturbing, man. Antara ayat yang ditemui ialah "I like killing because is it so much fun." Aduh, hai. Surat-surat ni dihantar antara tahun 1969 hingga 1974. Lebih 20 surat semuanya. Dan sebahagian kod itu hanya berjaya diselesaikan puluhan tahun kemudian. Namun, kod itu tetap tidak mendedahkan identiti si Zodiac ni. Licik amat. Sebaliknya pula, ia hanya menunjukkan satu perkara je, yang si pembunuh ni memang enjoy gila bab satu dengan apa yang dia buat. Selama beberapa dekad, pihak polis dah pun buat soal siasat dekat ramai individu. Ada bekas tentera, ada bekas pesalah, ada pesalah jenayah dan ada juga orang biasa yang mencurigakan. Namun satu nama yang sering muncul dalam fail siasatan, antara yang paling terkenal ialah Arthur Lake Allen. Arthur ni pula seorang bekas guru sekolah.
Banyak bukti mencurigakan yang dikaitkan dengannya. Si Arthur ni pula tinggal tak jauh pun dari lokasi beberapa serangan ni. Dia juga pernah memakai jam tangan dengan simbol yang sama seperti simbol zodiak. Dan disebabkan itu, pihak polis pun apa lagi? Mereka pun pergi buat siasatan dekat rumah si Arthur ni. Mereka ambil sampel tulisan tangan, mereka buat DNA test dekat si Arthur ni. Tapi malangnya, keputusan ujian yang mereka buat tu tak cukup kuat untuk dakwa si Arthur tu dekat mahkamah. And akhirnya, tak ada pertuduhan rasmi yang pernah dibuat terhadap si Arthur ni. Kebaik teruk si Zodiac ni. Tapi apa-apa pun, si Arthur elek-elek ni kemudiannya meninggal dunia pada tahun 1992. Dan bersama kematiannya itu, misteri itu terus hidup. Identiti Zodiac Killer ni masih lagi misteri. And pada awal tahun 1970-an, surat dari si Zodiac ni semakin berkurang sebenarnya. Ada yang masih dihantar ke akhbar, ada yang penuh teka-teki. Tapi lama-lama surat tu berhenti. And tak ada siapa pun yang tahu kenapa. Ada yang percaya dia dah mati, ada yang percaya dia hidup normal tanpa sesiapa tahu siapa dia. Atau mungkin dia berhenti membunuh dan hidup seperti orang biasa, pergi kerja macam orang-orang biasa. Atau mungkin dia pernah berdiri dalam barisan di kedai runcit berseman dengan jiran tanpa siapa tahu siapa dia sebenarnya. Atau duduk diam baca berita tentang diri dia sendiri. Sehingga hari ni tak ada siapa boleh buktikan siapa dia sebenarnya. Dan mungkin kita takkan pernah tahu. Perkara yang paling menakutkan tentang kes ini ialah siapa sebenarnya lelaki yang pernah menulis "This is the Zodiac speaking." Puluhan tahun dah pun berlalu. Teknologi forensik ni pula semakin maju. DNA, analisis tulisan tangan, pengkalan data jenayah. Semua teknologi ni digunakan untuk menyemak semula kes lama. Kes Zodiac juga dibuka semula beberapa kali oleh polis San Francisco. Mereka cuba mengekstrak DNA dari stem surat yang pernah dihantar oleh Zodiac. Tapi malangnya sehingga ke hari ni juga tiada padanan yang benar-benar mengesahkan identitinya. Hari ini, kisah Zodiac Killer hidup semula di internet, di forum jenayah, di YouTube, di Reddit. Setiap tahun ada saja teori baru yang muncul. Ada yang mendakwa identiti Zodiac Killer ni sebenarnya sudah diketahui. Pada tahun 2021, satu kumpulan penyiasat bebas yang dipanggil Case Breakers Investigative Group mendakwa mereka telah mengenal pasti Zodiac sebagai seorang lelaki yang bernama Gary Francis Poster. Kumpulan itu mendakwa mereka menemui beberapa bukti seperti gambar dan petunjuk dari kriptogram. Namun begitu, pihak berkuasa rasmi tak pernah mengesahkan dakwaan tersebut. Pihak polis juga menyatakan bahawa kes ini masih belum selesai. Jadi, buat masa ni, identiti sebenar Zodiac Killer ni masih belum dipastikan. Lebih 50 tahun berlalu, 5 mangsa disahkan terbunuh. Beberapa lagi dipercayai berkait. Kes ini bukan sekadar kisah pembunuhan. Ia adalah satu misteri yang mencabar polis, media dan seluruh dunia. Sehingga hari ini, misteri ini masih lagi hidup. Fail kes Zodiac Killer ni masih belum ditutup sepenuhnya. Dan mungkin suatu hari nanti, satu bukti kecil, satu DNA, satu kesilapan lama akan akhirnya mendedahkan identiti sebenar Zodiac Killer ni. Dan sehingga hari ini juga berpuluh-puluh surat dihantar kepada akhbar dan beribu-ribu teori muncul di internet. Dan boleh jadi juga rahsia sebenar Zodiac Killer ni akan kekal terkubur selama-lamanya. Kalau hampa minat kisah jenayah sebenar macam ni, subscribe Haras Studio sebab banyak lagi kes misteri dunia yang kita akan bongkar. This is Haras Studio on the scene. Ciao. Wolf said she was asked